Assalamualaikum guys. Okay, bertemu kembali kita next video untuk kita misi mencari Digimon. Okay, so far sekarang dah sampai satu banner untuk dapatkan Queen of Flower. Ni lah dia. Tapi this one ada 5 hari lagi. You all nak kena dapatkan dia punya Soul Stone lah. Aku pun baru dapat 2 tiket dia. Untuk War Greymon X ni kau ada lagi 80 hari guys. So bolehlah memburu-buru. Untuk this one aku ada dalam 43 dan current aku ada 55 dan mungkin akan dapat Soul Stone lah. Okay, aku mungkin nak ambil ni ataupun ini, antara dua tu. Okay, next claim dulu ni yang boleh claim. Alright. Okay, this one aku nak cukupkan sampai ni lah 30. Boleh aku dapatkan summon tiket summon. Alright. Kat sini pun ada Soul Stone. Tapi this one kau nak kena kumpul sampai 120 guys. Oh ni Monarch Beast. Monarch Beast X-Soul sampai 300. Dahsyat. Okay, so sekarang aku level 35. Aku punya power, tak power lah, kita pun main santai je. Okay, dalam 39,000, hampir ke 40k punya power kat situ. Okay, yang lain-lain kita semak lah friends. Ini pun you all boleh dapatkan you all punya stamina. You pun jangan lupa tengok email. Korang akan dapat macam-macam jugalah reward kat sini dibagi. Diamond confirm setiap email akan dapat. Jangan lupa claim tu je. Okay, so Soul Stone ni you all boleh dapat lah. Yang mana you all ada, you all boleh convert lah, tukar. Okay, untuk Ray ni korang dapat Soul Stone boleh tukar lah. Ini macam-macam you all boleh dapat antara ultimate punya Digimon lah kat sini yang susah dapat ni lah. Antaranya Venus, Abamon, Gainan semua. Ni Galatmon, Ravemon, Bilzmon. Ni antara yang aku punya target kat lah. Okay, ni aku dah cakap. Aku pernah nak dapatkan juga ni Omegamon ni, Omegamon atau Omnimon Co-Evolve, gabungan 2 Digimon Ultimate antara War Greymon dan juga Metal Garurumon. Kita tengok Digimon kita apa yang kita ada. Ataupun Mass Evolution. 3 je target ni. Aku ada War Greymon je. Okay, aku nak dapatkan dia ni ke, ataupun tengok skill dia. Dia punya healing mana? Sebab dia ada dispel 1 buff. Ini attack a single target 3 times, each time dealing 33% and then probability to steal buff. Dia boleh mencuri guys, 75% ke barang kalian untuk mencuri effect buff secara random lah untuk digunakan kita punya team, dalam team kita. Okay, this one lah consumption ni, dia punya secret skill. Okay, dia akan confuse you all punya enemy. Okay, setiap target ada peluang 50% untuk inflict dengan action restriction state, sama ada chaos, attacking random target regardless of ally or enemy lah. Ni bahaya kan, antara dia boleh ally tu memang dia akan attack dia punya team lah. Enemy biasa lah. Lepas tu dia akan remove all debuff from all allies. Okay,
and grant them the HP recovery effect. Restoring HP equal to 20%. Oh, ni 20%. So patutlah banyak orang ambil Marine Engine mod. This one. Okay. So aku pun lebih prefer Marine Engine mod kot macam tu. Tapi kita tengok skill dia. Marine Engine mod. And this one. Grant a healing effect to all allies, restore equal to 20%. 20% tau. Dan juga the ally with the lowest HP percentage receive additional healing equal to 30% of the caster. 30% dia boleh heal. So no doubt we need to get this Marine Engine mod lah. Kita pun membutuhkan. Tapi tinggal soulstone je. So let's we summon guys. Kita tukarlah soulstone. Okay, kat sini kita boleh tukar dengan menggunakan 100. Aku dah guna ke? Nah, tak apalah. Itu mungkin kita dapatkan balik 100. Okay. Come on, bismillah. Tapi ni aku confirm akan dapat lah sebab aku ada 43. Sini ada 55. Go. First summon 10. Tak ada orange. So tak ada yang baru. Okay, ada satu. Next. Pun sama biru. Normal summon. Come on lah. Bagilah sikit satu. Bye. Ni pun tak ada yang new. Oh. Next. Oh, orange. Dan ni mungkin akan dapat soulstone. Tiga. Okay, banyak sangat 3. 1. Okay, ada 2 new. 1 lah sangat. Tak dapat lagi. Wah, ni last ni kau tak dapat. Naya kawan. Wah, ni kau tak dapat. Kena mencari lagi ni. Ni hampir tu. Ya, alhamdulillah. We got the soulstone of the Marine Engine mod. Alright. Okay, kita ada 3 lagi tu biar lu. Kita akan simpan dan let's we digivolve our Digimon. Okay, Pixelmon. Let's we evolve you. Okay, kita kena korbankan sedikit. Aku tak akan menggunakan kau. Aku pun tak akan menggunakan ini pun kuat guys. Ini boleh jadi itu Volcamon. Ini satu lagi aku nak ambil. Inilah. Let's go. Come on, Digivolve. So lepas ni aku ada 4 Digimon Ultimate lah. Aku nak dapatkan satu lagi Digimon Ultimate. Ya, welcome to Team Marine Digimon. Come on. Okay, so dia semua potential kita dah. So tinggal ni aku akan tukar dia dengan aku nak dapatkan ni lah, Blitzgreymon. Oh, aku just tapi tak boleh dapatkan Wargreymon lagi kan. Aku ada soulstone untuk Wargreymon ni, nampak? Ni je aku tak ada. Nak kena cari juga. Dia punya ni lah cukup soulstone je. Okay, tak apa. Kita claim je yang mana kita boleh claim. Oh, dapat dah sama tiket. Ada lagi tak ada. Okay. Silap. Kita ada. Kita dapatlah achievement level kita ambil semua, claim. Itu semua
kita punya reward lah. Kalau tak dapat tak tahulah. So kita akan update kat sini. Tukar punya Marine Engine. So dapat C Enhance. Ini pun aku, kalau nak beli, aku itu ada aku Dragon ke apa silap aku. Level 2 nampak. Yalah, Dragon dah level 2. Sebab dia C, aku mungkin boleh dapatkan untuk this one. Guardian of the Wine. Ni pun C. Holy. Ni D plus. Wow. Ni pun D plus yang menatang ni. Suit tu. Deep Saver. C. Nature. Dia kan yang paling tinggi. Oh, ada 3. Garurumon dengan Great Leomon. Okay, tak apa. Jom kita testing kita punya Team Digimon ni. Dapat ke? Oh, dapat. Kita ambil. Okay, tak ada. Jom kita try. Kalau power tak power lah kan. Kita punya Digimon. Kalau kita punya team nak tengok. Kita try dulu. Betul. Okay. Next, let's we go. Sebab kalau korang, sebab healer ni penting juga. Sebab kalau damage tak kuat, yang penting dapat bertahan dalam kita punya turn of battle. Itulah. Mati pula aku punya Marine ni. Tu dia. Dia heal lagi guys. Si kucing ni pun dia heal, tapi heal dia tak banyak macam Marine lah. Sebab Marine pun dah peringkat ultimate. Sebab kalau kucing ni pun kita Digivolve ke Babamon tu. Dia target Marine Engine lah. Heal. Tambah. Okay, bertahan. Tahan lah. Dia target aku punya healer. Ya, tambah. Yang lain full dia je. Aku rasa aku nak tambahkan defend dengan dia punya HP lah kot. Untuk si Marine ni. Dia punya ni sangat rapuh. Okay. So far dia masih lagi bertahan. Okay, this one lah. Just nak share lah. Kat sini pun korang boleh dapatkan summon tiket untuk dapatkan soulstone lah. Summon tiket ni boleh je beli, tapi yang sayang nak guna diamond semua. Tak apa, kita semua pun aku just nak share je lah. Aku pun dah dapat Marine Engine ni. So aku akan upgrade dia punya defense, armor dia ke, ataupun dia punya HP lah, nyawa dia tu bagi kebal sikit lah. Sebab ni memang rapuh lah. Nama pun support kan, sebagai healer. Okay, so sampai di situ saja guys video kali ni. So jangan lupa bolehlah komen kat bawah tu, mungkin ada yang suggestion untuk aku nak tambah satu lagi Digimon Ultimate yang mana. Okay, dan jangan lupa subscribe guys, support. Okay, lepas tu share lah, just tekan button like. Dan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.